Apa khabar teman-teman? Aku ke sini. Jadi, nak tengok Ustaz Azhar terus macam Pak Hakim. Hakim orang sangat bijak. Kena nak pakai apa ni? Kena bercuma nak pastikan 200 negara Indonesia, negara Melayu auto jana 277 km sahaja cukai. Okey. Johor Bahru 300 km. Okey. Apakah jarak antara cukai daripada cukai kena ada apa cukai? Kita sekarang cukai lah. Daripada bandar cukai, berapa kilometerkah kita sudah sampai ke negara orang yang paling dekat? Daripada cukai, kita sudah dapat sampai ke negara jiran kita. Paling dekat berapa kilometer? Salah. Tahu tak jarak daripada cukai ke Johor Bahru? Berapa kilometer? kilometer. Salah. Itu dari Kota Baru. Dari Cukai ke Johor Bahru 300 kilometer. Tapi kalau dari Cukai ke pulau yang terdekat dalam negara Indonesia, pulau apa? 277 kilometer sahaja. Apakah nama pulau itu? Awak nak pergi ke Johor Bahru 300 km. Tapi awak nak sampai ke negara Indonesia 277 km saja dari Cukai. Pulau Andalas. Okey, di belakang Tioman. Tak boleh jawab ah? Tak boleh jawab tak dapat. Kena jawab betul. Bilakah dilahirkan Imam Hanafi? Betul. Tahun. Tak ingat lah. Ha? Teka. Boleh lah teka. Bukan kena rotang pun salah. Macam betul-betul. Salah. Tahun 80. Betul. Okey lah. Dalam Malaysia ada berapa biji gunung? Dua tu berapa? Jawapan betul ke? Betul, betul full. Kena berjawapan betul ya. Tak apa dah dekat-dekat dah tu. Okey, gunung apakah yang paling rendah? Nombor 200. Kena betul-betul. Ha? Salah. Gunung Damar 2 di Perak. Berapakah tingginya? Ya, berapa tinggi ya? Betul. Tak ingat. 607 meter. Dapat ambil A lah. Ayah lah. Makan boleh kan? Betul, anak Tak ingat. bijak. 607 meter. Dapat ambil A lah. Ayah lah. Makan boleh kan? Terima kasih pada pihak yang menderma. Allah sajalah yang akan menyempurnakan sumbangan tuan-tuan dengan pahala yang berlipat ganda di akhirat nanti. Allah manfa'na bima 'allamtana linnabi ma yanfa'una rabbana zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengan musuh gaji lagi yang kamu. Okey dah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih.